Kalau korang tak minat astronomi tapi suka baca Quran, video ni memang untuk korang. Jom kita terokai fasa-fasa bulan melalui surah Yasin. Dalam surah Yasin ayat 39 Allah berfirman, "Dan bulan pula, kami telah menentukan baginya beberapa peringkat, sehingga ia kembali seperti tandan tua." Ayat ini menggambarkan perjalanan bulan melalui fasa-fasanya dengan cantik sekali anak bulan, suku pertama, bulan penuh, dan akhirnya anak bulan tua, atau tandan tua, macam yang disebut dalam ayat. Fasa-fasa ni bukan sekadar kiasan puitis tau. Ia sebenarnya selari dengan apa yang kita belajar dalam ilmu astronomi moden. Fasa bulan berlaku disebabkan oleh orbit bulan mengelilingi bumi, yang menyebabkan pantulan cahaya matahari berbeza setiap malam. Setiap fasa adalah bukti ketepatan ciptaan Allah. Lain kali bila korang tengok bulan, ingat surah Yasin, dan kagumlah dengan hubungan antara kitab suci dan sains ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak video yang bermanfaat.